Lutfi Al-Ana mohon semua doakan sahabat-sahabatnya yang ditangkap tentera Israel semoga selamat bersama perjuangan mereka. Lutfi beritahu petang ini jam 4 petang ada Perhimpunan Aman untuk Global Sumut Flotilla di The Link Kuala Lumpur. 3, 2, 1, jump! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah diwar-warkan, sahabat-sahabat saya seperti Haliza Helmi, Hazwani, Dizi Kirana Farahli telah ditangkap oleh tentera Israel. Sama-sama kita doakan perjuangan mereka. Mereka pun selamat. Perjuangan mereka dapat berakhir dengan baik. Dan pada hari ini kita ada perhimpunan Sumut Flotilla pada jam 4 petang di The Link Kuala Lumpur. Saya harap kita ramai-ramai boleh hadirkan diri. Sama-sama kita berdoa, kita berjuang dengan suara, dengan kudrat yang ada, insya-Allah. Pada hari ini jam 4 petang di The Link Kuala Lumpur. Sama-sama kita hadir pada hari ini, insya-Allah. Assalamualaikum. Thank you for watching.